Assalamualaikum, salam Jumaat. Sama-sama aku tengah jalan on the way nak pergi kat kereta ni. Pada hari Jumaat yang mulia ini, minta korang jujur dengan aku. Aku ada perhatikan aku punya views, engagement, especially untuk content back punya. Yang latest sekali aku berkongsi mengenai Lanzi SK21. View agak membimbangkan, engagement ada dengan tak ada. Still ada yang masih support. Tapi still agak membimbangkan. Concern tu kurang lah sikit. Kalau macam setakat view bawah 100, view 100 lebih, 300 lebih. Tapi ada yang pernah selepas beberapa jam ke, selepas hampir sejam, view pun dah kosong. Like tak payah cakap lah. Sebab aku rasa dalam video tu education ada, tapi education dengan cara santai tu ada. Apa lagi? Call to action pun ada, produk pun ada. Benda tu membuatkan aku tertanya-tanya terhadap diri aku sendiri. Dia bagi satu doubt kat diri aku sendiri. Adakah konten-konten yang aku buat tu tak mendatangkan apa-apa value kepada orang lain? Itu yang aku nak tahu. Sebab teruk sangat lah dia punya view, dia punya engagement, especially dalam masa 2-3 hari ni, 2-3 bulan ni. Hari tu pun teruk juga, tapi aku rasa tak seteruk ni. That's why aku nak bertanya soalan ni kepada korang. Okey ke tidak sebenarnya konten-konten yang aku buat untuk korang, yang aku sharing tu, especially konten-konten beg kuning? Soalan yang lebih tepat adalah, teruk sangat ke konten aku sampai engagement susah, view susah yang aku rasa macam tak masuk akal lah. So aku tertanya-tanya, adakah konten aku tak menarik sangat ke? Ke aku nak kena convert konten-konten beg kuning aku tu kepada konten goyang-goyang? Baru korang nak klik beg kuning, baru korang nak buat engagement, aku tak tahu. Engagement, view, like 2-3 hari ni, serius. 2-3 bulan 2-3 hari ni lah especially. Okay lah, gerak dulu lah. Bye. Komen lah. Kalau video macam gini yang tak ada beg kuning pun engagement tak kuat, aku tak tahu lah. Aku dah pening. Aku tak boleh nak figure out apa benda solution yang aku nak buat.